Bayangkan gold bar 10 gram ni, bila diletakkan sebelah gold bar 1 kilogram, bagai langit dan bumi bezanya. Walaupun 10 gram ni kecil saiznya, tapi tetap emas yang berharga. Sekecil mana pun, harga emas ni hari ini sekitar RM5,000. Dalam simpanan emas, tak kira simpanan anda 10 gram atau 1 kilogram, yang penting, simpanan tu memenuhi matlamat. Kenapa 10 gram ni tetap bernilai? Kalau anda bakal berkahwin, gold bar 10 gram ni boleh jadi mas kahwin untuk pasangan. Simpanan emas ni bukan sekadar aset, tapi juga simbol komitmen jangka panjang. Kalau anda seorang ibu bapa, simpan 10 gram ni sebagai persediaan bila anak masuk universiti nanti. Bayangkan, cukup untuk bayar yuran pengajian atau beli keperluan pelajar. Bagi pesara, 10 gram ni sesuai kalau bajet perbelanjaan bulanan sekitar RM5,000. Bila perlu guna duit, boleh jual sikit-sikit tanpa perlu habiskan semua. Macam mana nak mula kumpul 10 gram ni? Ada dua cara. Belian terus, kalau ada duit cash sekitar RM5,000, boleh beli terus. Kaedah simpanan GAP, Gold Accumulation Program, tiada charge, tiada komitmen. Anda hanya perlu konsisten menyimpan. Contohnya, simpan 1 gram sebulan, dalam masa 10 bulan, gold bar 10 gram ni akan jadi milik anda. Atau simpan setengah gram sebulan, dalam masa 20 bulan, emas ni akan jadi milik anda juga. Macam kumpul shilling dalam tabung, sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Simpanan emas ni adalah simpanan untuk masa depan. Kalau ada duit lebih, jangan biarkan terlepas begitu sahaja, tukarkan dalam bentuk emas. Bagi yang berminat nak mula simpan emas bersama Public Gold, boleh rujuk pinat video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold. Saya akan bimbing anda cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik. Dulu ragu kini tahu. Jom simpan emas.